Aku terima order Grab hampir pukul 1 pagi. Badan memang letih, tapi satu trip lagi sebelum balik. Pick up dekat mamak hujung bandar. Perempuan naik, duduk belakang. Bau wangi biasa je. Tak kuat, tak pelik. Wajah tak nampak sangat sebab lampu kereta malap. Sepanjang jalan senyap. Radio perlahan. Jalan kawasan perumahan lama. Rumah banyak kosong. Wes bawa masuk lorong sempit yang jarang orang lalu. Dia tiba-tiba tanya, "Bang, abang selalu lalu sini ke?" Aku jawab, "Kadang-kadang." Kereta berhenti depan satu rumah gelap. Pagar sengat, rumput panjang. Macam rumah lama tak berpenghuni. "Bang, sini je." Suara dia perlahan. Aku tekan brek. Nak pusing sikit bagi dia turun elok. Pandang cermin tengah, siat belakang kosong. Tak ada bunyi pintu, tak ada pergerakan. Semua pintu masih terkunci. Aku pegang steering lama sikit. Cuba yakinkan diri, mungkin silap fokus. Mungkin mata penat. Telefon berbunyi. Notifikasi Grab. Trip selesai. Bayaran diterima. Tak ada komen, tak ada rating pelik. Normal. Aku pandu keluar kawasan tu. Sampai jalan besar. Rasa lega sikit. Balik rumah, terus tidur. Esok petang, telefon bergetar. Notifikasi daripada Grab. Trip anda semalam sedang disemak. Aku tekan detail trip kosong. Nama penumpang hilang. Lokasi drop-off ditanda sebagai tidak dapat dikenal pasti. Bawah sekali ada ayat kecil. Sekiranya trip ini berlaku lagi, sila hubungi pihak sokongan. Aku stare skrin lama sebab aku tahu satu benda. Kalau trip tu berlaku lagi, maksudnya semalam memang dianggap pernah berlaku. Dan yang buat aku tak sedap hati sampai sekarang, Grab tak tulis jika ini kesilapan.